alam semula jadi tempat asal kehidupan manusia. Tetapi, mampukah kita menjaga warisan ini untuk masa depan? Wah, aku baru baca tentang teknologi tenaga solar terbaru yang boleh simpan tenaga dalam masa seminggu. Aku jumpa tentang drone penanam pokok. Drone ni boleh tanam 1000 pokok dalam masa sehari. Ada juga teknologi kita semula air hujan untuk kawasan tandus. Teknologi memang hebat, tapi cukupkah teknologi sahaja untuk selamatkan alam kita? Masa depan bergantung kepada tindakan kita hari ini. Dengan ilmu, kreativiti dan teknologi, kita mampu mencinta dunia yang lestari. Bayangkan, semua rumah menggunakan tenaga matahari. Bandar pintar, sampah diasingkan automatik dan kita semua tanpa sisa. Pertanian menggunakan robot tanpa racun, tanpa rosakkan tanah. Hutan-hutan kita kekal hijau dengan sistem pemantauan satelit. Dengan semangat inovasi, kami meneroka masa depan, menggabungkan teknologi dan cinta kepada alam.